bila selepas minum air gaharu tu, apa doktor cakap? Doktor kata keep on. Ha. Teruskan minum. Pasal nampak ada perubahan. Ada perubahan ya? Daripada 3 buat 1 stand, ada lagi 2 lah ni 2 blok pun dah alhamdulillah. Alhamdulillah elok ya. Selepas minum lah. Selepas lepas minum minum. air gaharu, Lepas tu tak alhamdulillah. payah. Jadi tak jadi tak ada. operate lah. Jantung pun ada. Lepas tu yang usus pun dia kata tak payah operate lagi. Dia tak mau usik. Dia nak tengok perubahan. Tapi alhamdulillah ada perubahan sekilo. Selepas minum. Daripada selepas minum. 1.8 kilo ketumbuhan tu dah ni dah jadi Ketumbuhan 800, tu. tinggal 800 gram. Oh, Selepas kecil minum selepas air minum gaharu. air gaharu ya. ya. Alhamdulillah. Doktor surat. Lepas tu doktor bagi tanya. surat untuk discharge. Ah, Discharge daripada surat. jantung. Dan dia nasihat apa tu? Dia nasihat, tu dia terus kata teruskan. Dia kata jangan minum, ya? tak minum. Dia kata teruskan. Benda yang elok. Jadi doktor tu pun tengok, dia pun nak tengok kan air gaharu tu. Tak belilah doktor dia pun tu. terkejut. Doktor pun terkejut bila tengok jus hospital- gaharu tu hospital boleh mana? sembuhkan GH. penyakit. GH. JH mana? General Hospital Penang.